Podcast. Ayams Podcast. Selamat datang ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak sembang pasal satu fenomena ni. Fenomena ayam gepuk kat Malaysia. Anda mesti perasan kan, kedai-kedai baru dia macam tumbuh merata. Kawan-kawan pun asyik cerita pasal pedas dia, kan? Aha, betul tu. Ayam gepuk ni memang tengah hangat diperkatakan. Sumber kita kali ni kita tengok macam-macam. Ada ulasan dari pengguna dekat Lemonade, lepas tu klip-klip TikTok viral, orang makan sampai berpeluh tu kan. Dan ada juga artikel berita. Misi kita nak fahamlah asal-usul dia, apa rahsia sambal dia tu sampai sedap dan mahal. Lepas tu kita nak bandingkan sikit jenama popular macam ayam gepuk Top Global, Pak Gembus dan Ori Selayang. Okey, jom kita start. Yang menariknya pasal ayam gepuk ni kan, dia sebenarnya datang dari Yogyakarta, Indonesia. Asalnya dicipta oleh Ruminah atau orang panggil Burom. Tapi cara dia berkembang kat Malaysia ni, memang laju. Dan dia bukan sekadar ayam goreng biasa tau. Ada cerita dia tersendiri. Betul. Dan kalau sebut ayam gepuk, mesti orang terus teringat sambal dia kan. Ramai suka gila. Tapi ramai juga yang macam terkejut sikit tengok harga dia. Kadang-kadang satu set tu belas-belas ringgit. Kenapa Macam tak kena je dengan harga lauk nasi campur biasa. Okey, pasal harga tu kan, jawapan dia banyak terletak pada bahan dalam sambal tu sendiri. Sumber-sumber kita ni banyak sebut pasal resepi asal. Dia guna kacang gajus tau. Tumbuk sekali dengan cili padi. Gajus ni lah yang bagi tekstur unik sikit kat sambal tu dan dia tolong seimbangkan pedas cili padi tu. Oh, kacang gajus rupanya. Masalahnya, gajus dengan cili padi yang elok ni, harga dia memang agak tinggi lah. Lagi banyak gajus dia letak, mungkin nak kurangkan pedas atau nak bagi lagi lemak, lagi naik kos dia. Sebab tu harga dia tak boleh nak banding terus dengan katalah sambal belacan biasa yang guna kacang tanah ke apa. Okey, faham. Penjelasan pasal gajus tu memang buka mata sikit lah. Sebab kita selalu dengar orang komen, mahalnya sambal je. Tapi tak tahu pula kos belakang dia tu. Okey, sekarang ni pasaran dah meriah, banyak jenama dah keluar. 3 yang paling top orang sebut dalam sumber kita ni. Top Global, Pak Gembus dengan Ori Selayang. Jom kita tengok apa kata orang ramai pasal beza diorang ni. Kita mula dengan ayam gepuk Top Global. Jenama ni nampak macam, agresif betul Cawangan merata, siap ada slogan No Spicy, No Party. Apa yang special pasal dia? Top Global ni, dia dikenali dengan pilihan tahap pedas sambal. Ada 3 level. Satu sama merah tu cili lah. Satu lagi sambal kacang. Yang guna gajus tu. Saiz ayam dia pun orang kata besar juga. Lepas tu yang paling best, dia ada offer refill nasi dengan sambal percuma kalau makan kat kedai. Boleh tambah puas-puas. Wah, refill tu memang menarik. Betul. Dan cawangan baru dia selalunya lebih selesa sikit. Ada aircon. Menu pun dia ada tambah. Bukan ayam je. Ada keli, talapia, bakso pun ada. Tapi, mesti ada tapi kan? Macam biasalah. Ada juga komen kat Lemonade tu kata, kadang-kadang kubis goreng dia berminyak sangat. Lepas tu saiz ayam tak konsisten. Ada masa dapat kecil sikit atau kering. Jadi kualiti tu mungkin lain sikit ikut tempat atau hari. Tepat sekali. Biasalah tu kan maklum balas dari pengguna. Itu cerita Top Global. Sekarang kita tengok pesaing dia pula. Ayam gepuk Pak Gembus. Apa pula kelainan dia orang ni? Pak Gembus ni, kalau ikut sumber, dia ada 2 tahap sambal. Tapi yang unik sikit dan ramai pengguna suka ni, dia ada 2 jenis ayam. Ayam biasa dengan ayam crunchy. Ramai macam lagi prefer yang crunchy tu. Ekstra rangup lah katakan. Ya, pilihan crunchy tu memang strategi bagus. Ada juga komen kata saiz ayam Pak Gembus ni sekarang dah besar sikit banding dulu masa awal-awal. Diorang pun ada refill nasi dengan sambal juga, macam pesaing lain. Okey, yang terakhir dalam senarai kita, ayam gepuk Ori Selayang. Yang ni orang selalu cakap antara yang original atau paling lama kat Malaysia. Apa cerita dia pula? Ori Selayang ni memang popular sebab portion dia. Orang kata banyak, ayam besar, nasi banyak, sambal pun banyak. Refill nasi sambal pun ada. Harga dia mungkin mahal sikit dari yang lain, ada set sampai 16 lebih. Tapi ramai rasa berbaloi sebab dapat banyak. Tapi kan, kalau bab pedas, Ori Selayang ni macam level lain
Banyak gila komen kat TikTok, kat Lemon8, guna perkataan pedas nak mampus. Saya ada nampak video tu, merah padam muka orang tu lepas makan. Memang itu trademark diorang lah. Pedas dia tu memang kau. Tapi macam jenama lain juga, ada jugalah laporan kualiti tak konsisten. Ada yang komen pernah dapat ayam liat sikit atau keras. Atau kadang tu dapat sambal sikit je. Biasalah tu cabaran nak jaga kualiti kan? Jadi, jelaslah kan, ayam gepuk ni memang ikut tekak masing-masing. Tak ada satu yang betul-betul nombor satu untuk semua orang. Ada yang suka top global sebab selesa, banyak pilihan pedas. Ada yang cari pak gembus sebab nak ayam crunchy. Ada pula peminat setia oris layang, sanggup hadap pedas tu demi portion besar dia. Betul tu. Pengalaman makan tu sendiri pun penting. Suasana kedai, macam mana, servis okey ke tak, ada promosi ke. Semua ni main peranan dalam persepsi kita. Menarik tengok macam mana hidangan asal dari Jogja tu diubah suai ikut selera tempatan. Jadi, kesimpulannya untuk anda, ketiga-tiga jenama utama ni masing-masing ada kuat dan lemah dia. Pilihan akhir tu kat tangan anda lah. Bergantung apa yang anda cari. Nak pedas macam mana, nak ayam jenis apa, nak refill ke tak, nak tempat selesa ke, bajet berapa. Persaingan macam ni sebenarnya bagus. Dia buat semua jenama ni cuba jadi lagi bagus kan? Bagi servis elok, jaga kualiti. Dan sebagai penutup, saja je nak bagi anda fikir sikit. Selain rasa sambal atau besar ayam tu, apa agaknya faktor lain, faktor X lah kita panggil, yang buat satu-satu jenama ayam gepuk tu betul-betul melekat ke hati anda? Adakah sebab rasa dia sama je sedap setiap kali datang? Atau mungkin sebab dia selalu ada menu baru yang menarik? Cuba fikirkan masa anda makan ayam gepuk lepas ni.